kod ni P050400 breakthrough error. Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita ada problem Ezora lah. Dia komplain engine light menyala. Apa tu, lepas tu kita orang diagnose pakai komputer lah. Boleh tengok kat sini komputer. Tengok dia keluar apa, ECM dengan ABS. Kita tengok kat sini ECM ni, dia keluar ni kod ni P050400 breakthrough error. So dia punya brake switch dia ada problem lah. Kita orang cuba tukar dulu brake switch dia. Ni yang lama punya, ni yang baru punya. Lagi satu Proton ni memang selalu kena benda ni. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat pedal bawah ni. Ni pedal brake, dia duduk kat bawah ni, kat dalam ni. Kedudukan dia lah. Sekarang ni kita nak try tukar dulu. Lepas tu kita diagnose balik, tengok macam mana. Okey, tadi kita dah tukar brake switch ni yang baru, dah masuk dah pun. Lepas tu sekarang ni kita nak diagnose balik lah. Okey, boleh tengok kat sini, scan balik. Ada keluar apa-apa lagi tak? Okey, cantik. Semua normal. ECM, TCM, ABS, BCM semua normal. Kita try start, tengok kat meter ni. Lampu enjin light dah mati. Dah tak ada. Maknanya problemnya benda ni je lah. Okey, kalau korang ada masalah yang sama macam ni, cerita ni, boleh datang kedai Tayar Future Sunway.